guys. Tusannya tak nampak dah. Pantai je nampak. Pantai Tusan. Pantai. Pantai. Pantai, pantai. Okay. Destinasi terakhir kita di Miri pada hari ini adalah di Pantai Tusan. Dah jauh sini Bukan kata tempat dia tak cantik. Tempat dia cantik. So, tapi kerana terlalu jauh. Jauh Okay, ni dia. Selamat datang ke Pantai Tusan, guys. Kita hajat nak teruskan Bintulu. Tapi Bintulu jauh. Lagi 2 jam ke Bintulu. So, kita tak boleh pergi hari dah petang. 2 jam tu anggaran lah. Bukan jalan highway macam highway plus tu. Nampak ni Kisan pantai. Laut Cina Selatan. Kita tak jadi terus ke Bintulu. Kerana jauh. Kalau pagi hari tu mungkin lah. Ini kerana terlalu jauh. Orang cakap dalam negara ya. Tapi berbaloi guys. Siapa datang ke Miri, datanglah ke Pantai Tusan. Nanti ada punya hembasan. Ya, macam di New Zealand. Cantik kan. Tak, sia-sia. Tadi tak nampak lagi pantai ni pasal tak turun lagi kereta. Tebing dia tinggi. Tebing dia tinggi tapi view dia lawa. Angin belah sini baru sejuk sikit. Kat Miri tadi tak sejuk. Angin sini baru dah ada rasa air. Inilah baru berhenti sawit. Itu pun sawit. Subhanallah. Subhanallah. Di Pantai Tusan. Mungkin kalau hari Minggu ramai sikit orang lah kot. Mungkin lah. Tapi kalau hari ini tak ada orang sangat lah. Kami berdua je. Hari kerja. Hari Sabtu. Tu dia. Itu yang orang buat konten tu. Orang turun situ. Yang lekuk tu. Dia jadi macam gua. Dah tengok dah? Pantai Tusan. Tapi dah terakhir. Danger. Oh, dia punya pagar ni pun dah ada yang roboh. Dah ada yang roboh dah pun. Kerana hakisan. Dia banyak hakisan. Tapi lawa lah pantai dia. Memang lawa. Datanglah ke Pantai Tusan. Okay, memang lawa guys di Pantai Tusan. Tak sia-sia datang ke Pantai Tusan. Ini. Siapa ada peluang? Seperti berada di luar negara. Macam di New Zealand.
Oh, macam dalam lukisan lah. Ini destinasi terakhir kita lah. Sebelum kita balik. Balik ke hotel. Cantik lah guys. Cantik ke tak cantik? Kalau cantik, komen cantik. Di Tusan, atas sikit daripada Miri. Lebih kurang 30 ke 40 km lah. Menghala ke Bintulu. Bukan menghala ke Limbang ke Brunei tak. Menghala ke Bintulu. Turun balik ke bawah. Dari utara Sarawak. Turun ke bawah menghala ke Bintulu. Pantai Tusan. Siapa nak OOTD, nak ambil gambar, nak buat konten boleh lah. Nak berkelah tak boleh. Kat sini je lah atas ni. Tinggi. Dia ada roboh.